Permukaan lilin ni lah yang menyebabkan tayar tu licin. Satu hari, satu info. So, sekarang ni aku dekat Singgong, Sentul. Dekat sini aku nak bagi tahu dekat Singgong ni pun ada jual tayar Zentrax. Selalu, salah satu masalah yang selalu rider-rider komplain lah, tayar licin. Untuk tayar baru, mostly tayar baru lah aku nak bagi tahu kenapa dia licin pada awal-awal penukaran kan. Pada macam sehari, 2 hari macam tu dia macam tak sedap sikit licin. Untuk tayar baru, dia ada permukaan lilin lah. Permukaan lilin ni lah yang menyebabkan tayar tu licin. Sebenarnya tayar tu tak licin. Lilin tu just untuk protect je tayar ni pada proses penghantaran daripada kilang. Bagi aku, untuk korang, untuk senang lah nak hilangkan dia punya lilin ni adalah korang kena bawa slow-slow motor korang 100 km ataupun 200 km, dia punya lilin ni confirm akan hilang. So kalau lilin tu dah hilang, grip tayar ni akan lagi mencekam, akan lagi kuat. So untuk korang yang nak dapatkan Zentrax punya tayar, nak try Zentrax punya tayar, nak rasa feel dia macam mana, korang boleh datang kedai ni, okey? Zentrax, grip padu, ride laju, for the local. Ciao.